Hey, what's up guys? So hari ni ada 4 menu air yang korang boleh buat untuk buka puasa. Rasa dia sangat refreshing. Sejuk je lalu kat tekak. So jom kita start. Okay, first up, vanilla sarsi. Okay, cara dia mudah je. Korang pergi supermarket, cari air sarsi dalam botol ni, ambil jug, letak ais and tuangkan air sarsi kat dalam tu. Yang 4 ni pun dah cukup melegakan dah sebenarnya. Rasa sejuk je bila dengar bunyi lalu kat telinga tu. Okay, next, tambahkan esel vanilla, tambahkan aiskrim vanilla juga. Lepas tu nak lagi sedap, tambahkan susu cair. Yang ni kalau campur semua kan, macam rasa teringat ala-ala air A&W. Okay, next kita nak buat teh bunga Zeppel. Actually sebelum ni KA pernah buat air teh bunga, air Zeppel pun pernah. Tapi bila R&D rupanya bila kahwinkan dua ni jauh lagi sedap. So korang letakkan air teh bunga kat bawah, tambahkan air Zeppel ke atas. Combination dua ni sangat-sangatlah refreshing. Tambahkan lemon, buah lychee is back. Tambahkan serai yang dah diketuk, tambahkan asam buah, yang also daun pulina pun kembali juga hari ni. Kacau-kacau, sangatlah sedap. Yang ni memang very refreshing lah. Dia ada masam, manis, rasa lychee tu semua. Korang kena try buat untuk buka puasa. Okay, next kita nak buat Vitagen longan. Air ni pun senang nak buat. Korang cuma ambil tembikai, potong. Nak makan terus macam tu pun boleh, tapi sabar, kita nak buat air dulu. Potong dalam bentuk cube kecil-kecil macam ni. Lepas tu korang ambil jug, letakkan ais, tambahkan buah longan dengan air longan sekali dalam tin tu. Tambahkan buah tembikai ke atas. Pergi supermarket, cari air Vitagen. Kalau tak jumpa, ambil je air yang macam air Vitagen pun boleh. Tuangkan dalam tu. Dia simple tapi sangat sedap. Dia rasa refreshing, rasa masam-masam sikit, manis-manis longan semua tu. Yang ni minum sejuk-sejuk kan, memang akan melegakan korang punya tekak. Tapi belum habis, kita ada lagi satu menu, iaitu kopi santan yang ala-ala Vietnam. Okay, yang ni pun mudah nak buat. Korang blendkan ais dengan 2 kotak kecil santan, tambahkan setengah cup susu pekat manis dengan garam sikit untuk bagi rasa lagi sedap lah. And then korang akan dapat slushy yang pekat macam ni. Okay, ambil, tuangkan ke dalam jug yang ada ais lagi. Lepas tu kita nak kena buat dia punya kopi lah. Yang ni kita pakai yang instant saja. Korang gunakan 3 sudu serbuk kopi instant, campurkan air panas sikit, kacau-kacau bagi dia larut and tuang dalam jug tadi. Sukatan ni bukan seorang minum tau. Yang ni untuk satu jug besar. Dan tambahkan lebihan slushy, kacau-kacau and sedia untuk dihidang. Awal-awal aku rasa pelik letak santan, tapi sedap. Dia macam coconut latte yang beli kat kedai tu tau. So siaplah kita punya 4 menu air buka puasa korang boleh buat hari ni. Sabar, nanti insyaAllah boleh minum sejuk dan buka tekak nanti. Selamat berbuka. Sabar, belum masuk waktu berbuka lagi. Selamat berpuasa.